Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pertama sekali rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berikan kesempatan kepada saya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat dan keberkatan dalam hidup kita, insya-Allah. Hadirin sekalian, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Al-Fadhil Ustaz Shimir dan juga ahli jawatan kuasa Multaqa Al-Ma'arif Point menganjurkan satu kita kata perbahasan ilmu untuk sama-sama kita mengulang kaji balik sebenarnya tentang Ramadan Al-Mubarak, dan tajuk yang diamanahkan kepada saya adalah tentang Lailatul Qadar. Oh, lambat lagi Lailatul Qadar tu. Kan Ramadan pun tak masuk lagi nak bincang Lailatul Qadar. Tak apa. Jadi ala kulli hal kita nak jumpa pula memang tak tahulah bila nak jumpa kan. Cuma ada ustaz-ustaz para asatizah kita akan bincangkan tentang hadis-hadis ataupun berkaitan dengan maklumat tentang Ramadan Al-Mubarak, mungkin dari sudut fiqh dan seumpamanya. Perbahasan kita pada tengah hari ini ataupun pada pagi ini adalah berkaitan dengan Lailatul Qadar. Lambat lagi tapi kita ambil siap-siap maklumat ni. Menurut perspektif hadis, hadirin sekalian, kalau saya strict to the point lah, kalau kita tengok dalam beberapa perbahasan para ulama dan para ilmuwan, ya, yang dikatakan dengan Lailatul Qadar ni apa maksudnya? Dari sudut lughahnya ialah lailatu ataupun lailah merujuk kepada malam. Al-Qadr merujuk dari sudut bahasa ialah beberapa makna lah dari sudut bahasa. Yang pertama ialah merujuk kepada kemuliaan, al-syarfu wal-'azamah. Kemuliaan dan keagungan. Kerana berasaskan sebuah dalil daripada Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi samaitu bidzalik lil'azamu qadruha wa syarrafuha 'inda Allah Ta'ala. Dinamakan demikian kerana apa? Kemuliaan dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah SWT. Itu makna yang pertama. Yang kedua, Al-Qadar bermakna at-taqdir wal qada. At-taqdir wal qada yakni apa? Iaitu ditentukan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, qadar. Seperti mana nas Al-Quran, fiha yufraqu kullu amrin hakim, surah Ad-Dukhan ayat yang keempat, yang bermaksud pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi ai tuqaddiruha fiha al-maqadir as-sanawiyah min al-arzaq wal ajal wal ghairiha biiznillah, iaitu pada malam tersebut ditentukan ketetapan tahunan seumpama seperti rezeki, ajal, urusan makhluk dan dengan izin Tuhan. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, al-qadr bermakna al-daiq. Kalau Allah Ta'ala tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, bermaksud ya pada malaikat dan ruh, yakni Jibril turun pada malam itu. Surah Al-Qadr ayat keempat. Jadi qila samaitu bidzalik lidhiqil ard bi kathratin nuzulil malaika fiha. Yang dinamakan ia dengan nama Al-Qadar itu kerana apa? Kerana bumi menjadi sempit dengan banyaknya malaikat turun pada malam tersebut. Itu yang kata makna qadar. Ya, malaikat turun banyak ni sampai sempit. Itu satu tafsiran. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha. Nah, yang seterusnya iaitu dari sudut syarak. Tadi bahasa. Adapun dari sudut syarak, ya, ialah Lailatul Qadar hiya Lailatul Mubarakah fi syahr Ramadan. Unzila fihi al-Quran wal 'amalu fiha khairun min alfi syahr. Wa yaghfiru Allahu fiha adh-dhunub liman qamaha imanan wa ihtisaban. Lailatul Qadar ialah malam yang diberkati pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Diturunkan Al-Quran padanya, amalan padanya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Allah mengampunkan dosa bagi orang yang menghidupkan dengan iman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT. Itu makna Lailatul Qadar dari sudut syarak. Baik, kalau kita tengok adillatu min sunnatu an-nabawiyah. Jadi kita tidak akan faham sesuatu perbahasan ini ya melainkan petunjuk daripada Nabi SAW. Jadi perbahasan saya ni, saya tak ada nak buat slide ya, tapi saya
tengok dekat Maktabah Syamilah, kemudian saya nukilkan beberapa hadis-hadis yang sahih yang membincangkan tentang malam Lailatul Qadar. Baik. Saya hadis pertama daripada riwayat Al-Bukhari, babun qiyamul lailatul qadri minal iman. Bab menghidupkan malam Lailatul Qadar daripada iman. Baik, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib qala haddatsana Abu Zinad 'an al-A'raj an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ta'liq Mustafa Bugha akhrajul Muslim fi salat al-musafirin babul targhib fi qiyam Ramadan. Baik, tuan-tuan tengok. Hadis riwayat daripada Al-Bukhari dan keluarkan juga daripada Imam Muslim. Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, barang siapa yang mendirikan ataupun menghidupkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Ini dia punya teksnya. Baik, ulasan Mustafa Bugha. Apa dia buat ulasan apa? Kata Syekh Mustafa Bugha hafizahullah taala, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Salatul Musafir, bab galakan menghidupkan Ramadan. Imam Muslim pun riwayat juga hadis ini, riwayat yang sama. Baik, maksud barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, man qama Ramadanan, man yaqum Lailatul Qadar, minta maaf. Sesiapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, baik, Mustafa Bugha kata, iaitu menghidupkannya dengan salat dan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna man yaquma Lailatul Qadar itu ialah dengan salat, mungkin dengan istighfar, dengan Quran dan seumpamanya. Tak semestinya salat. Ada orang kata salat ya Ustaz, tak, bukan. Menghidupkan itu merujuk kepada segala benda bentuk ketaatan kepada Allah. Boleh belaka. Itu juga merujuk kepada menghidupkan malam Al-Qadar. Dengan iman. Mustafa Bugha kata apa? Mempercayai bahawa malam tersebut benar-benar mempunyai kelebihan sebagaimana yang dijanjikan. Tasdiqan bi annaha haq. Kita yakin sungguh malam yang disebut Al-Qadar itu ialah malam yang sangat dijanjikan oleh Tuhan tentang kebesarannya, tentang ta'zimnya, kemuliaannya. Yakin. Apa maksud ihtisaban? Yuridu wajhullah ta'ala la ra'a wa yahtasibu al-ajr 'indahu wa la yajru thana'il nas. Iaitu melakukan ibadat semata-mata kerana Allah. Jadi buat ibadat kerana Allah, bukan kerana lain. Bukan kerana riak. Ada hari ni, bila buat qiyamul lail, ada orang buat live. Kemudian letak nombor akaun di bawah, suruh masuk. Minta sumbangan. Dia buat qiyamul lail live kat dia. Saya kira bahawa itu jauh daripada petunjuk salaf. Salaf tak buat macam tu. Salaf berusaha untuk menyembunyikan amalan-amalan ibadat mereka. Ini pada petunjuk salaf. Hadirin sekalian. Sebab tu hadirin sekalian, buat ibadat kerana Allah serta mengharapkan pahala daripadanya, bukan pujian daripada manusia. Inilah kata Syekh Mustafa Bugha hafizahullah taala. Itu hadis yang pertama. Baik, kalau kita tengok syarahnya, Umdatul Qari syarah Sahih Al-Bukhari, Badruddin Al-Aini Al-Hanafi. Jadi kita bila nak faham sesuatu hadis mesti kena faham dari sudut metodologi ataupun cara para ulama muhaddisin memahami hadis tersebut. Kita tak boleh baca teks kemudian kita faham ikut kefahaman kita, tak boleh. Mesti merujuk kepada para ulama yang mu'tabar, yang berautoriti dan mensyarahkan kitab-kitab sunnah kita. Baik, dalam Umdatul Qari bi syarah Sahih Al-Bukhari, Badruddin Al-Aini Al-Hanafi, beliau berpendapat bahawa apabila mensyarahkan hadis ini, bayanun rijaluhu wa hum khamsatu qad dzakaru bi hadha tartib fi babi hubbur rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Yaman huwa al-Hakam bin Nafi' wa Syu'aib huwa Ibnu Hamzah wa Abu Zinad bin Nun, Abdullah bin Zakwan Al-Quraisy wa A'raj Abdul Rahman bin Harmaz Al-Madani dan sebagainya lah. Jadi diterangkan rijalnya, dan kalau kita tengok dari sudut perawi-perawi hadis ini berjumlah 5 orang. Jadi hadis yang kita bincang ni adalah 5 orang perawinya, dan mereka ni disebut mengikut susunan pada bab mencintai, cinta kepada Nabi SAW. Pertama ialah Abu Al-Yaman ataupun Al-Hakam bin Nafi'. Yang kedua Syu'aib bin Ibn Hamzah.
Abu Zinad, ya, Al-A'raj, ya, ataupun dikatakan bahawa sanad paling sahih bagi riwayat Abu Hurairah ialah Abu Zinad. Jadi riwayat daripada Abu Zinad, Abdullah bin Zakwan Al-Quraisy ini ialah, kata Badruddin Al-Aini, ialah sanad yang paling kuat lah, yang paling sahih lah. Jadi baik, penjelasan tempat hadis dan riwayat lain. Baik, hadis ini juga dikeluarkan oleh Bukhari dalam Kitabus Siyam. Ini dari sudut takhrijnya. Jadi kita mengaji hadis ni, kita tengok dari sudut takhrijnya, bagaimana pendapat ulama dan seumpamanya. Dan hadis ini panjang. Kemudian riwayat daripada Imam Muslim dengan lafaz, barang siapa yang mendirikan malam Al-Qadar lalu bertepatan dengannya, aku menganggapnya dengan iman dan mengharapkan ganjaran, diampunkan bagian dosa-dosa yang lalu. Ini hadisnya, riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Jadi hadis juga riwayat daripada Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai dalam kitab, dan juga dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Dan lafaz mereka menyebut bahawa Nabi SAW menggalakkan qiyam Ramadan tanpa mewajibkan secara tegas. Jadi maknanya dalam riwayat hadis ini ada dalam kitab-kitab sunnah yang lain, walaupun berbeza dari sudut lafaznya. Mungkin dari sudut lafaznya matanya agak berbeza, tapi makna yang sama. Sebab tu orang panggil mukhtalif ar-riwayat. Itu biasa, tuan-tuan. Jangan kita bila khilaf dari sudut matan tu, dari sudut perkataannya tak sama tapi maknanya sama, itu tak ada masalah. Walaupun jika sekiranya makna yang sama. Yang jadi isunya ialah bila mana teksnya berbeza, maknanya pun terus lari. Itu yang jadi perlu dilakukan kaedah-kaedah seperti jam'u baina riwayat, kaedah tentang nasikh wal mansukh, kaedah tentang tawaquf dan sebagainya. Itu dalam perbahasan berkaitan dengan ilmu mukhtalif hadis. Baik, kemudian Nabi bersabda, barang siapa menghidupkan Ramadan dengan iman, mengharapkan ganjaran, diampunkan baginya dosa. Jadi keadaan ini berterusan sehingga wafat Nabi, kemudian berterusan pada zaman pemerintah Abu Bakar, pada permulaan pemerintahan Umar Al-Khattab. Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis yang seumpamanya. An-Nasai meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Auf, menyebutkan kelebihan Ramadan dan sabdanya, barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman, mengharapkan ganjaran, dia keluar daripada dosa, dilahirkan daripada ibunya. Namun disebut bahawa riwayat ini adalah silap, dan yang sahih ialah riwayat Abu Hurairah. Jadi ada riwayat-riwayat yang agak lemah, dan ada riwayat-riwayat yang sahih, seperti kata Badruddin Al-Aini ialah daripada Abu Hurairah. Baik, jadi sudut bahasa, kita tengok penjelasan dari sudut bahasa. Kita tengok ni syarah dah. Perkataan man yaqum, dibaca dengan fathah pada huruf ya, daripada kata kerja qama yaqumu, yang bersifat mutaaddi, melibatkan objek dalam konteks ini. Dalilnya ialah riwayat lain dari Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah, barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman, mengharapkan ganjaran, diampunkan baginya dosa-dosa yang terdahulu. Baik, dalam riwayat An-Nasai disebut, barang siapa yang berpuasa dan menghidupkan malamnya dengan iman, mengharapkan ganjaran, dia dikeluarkan dosa seperti didahirkan oleh ibunya. Makna iman dan jadi faham kita bahawa nak faham satu hadis ni mesti melihat kepada hadis-hadis yang lain. Barulah kita memahami secara menyeluruh dalam sesuatu perbahasan teks hadis. Baik, dari sudut makna iman dan ihtisab, apa maksudnya? Kata Badruddin Al-Aini rahimahullahu ta'ala, iman bermaksud membenarkan bahawa amalan tersebutlah benar dan merupakan ketaatan kepada Allah. Ihtisaban bermaksud menghendaki wajah Allah Ta'ala semata-mata, bukan kerana riak dan tujuan lain, kata Badruddin Al-Aini. Ini juga penting. Jadi mengharapkan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukannya pandangan riak, pandangan daripada pandangan manusia, bukan. Sebab tu seorang mukmin melakukan sesuatu yang diyakini benar, tidak melakukan dengan ikhlas, sebaliknya dengan riak, takut atau sebab lain. Oleh itu maksud ihtisab ialah mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan makna ihtisaban, mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah SWT. Itulah. Jadi bila kita buat ibadat ni pada bulan-bulan, apatah lagi pada bulan Ramadan, apatah lagi di malam-malam yang terakhir, sebab jadi kalau kita tengok realiti dalam masyarakat kita ni, bila masuk 10 malam terakhir tu, dia punya enjin tu ada sebahagian kita dia agak lemah. Kan dia jadi tak larat kan. 10 malam awal tu awal penuh lah. Tapi masuk malam kedua, 10 malam yang terakhir, dia jadi kuih lemah. Jadi sebenarnya Allah suruh kita
ataupun Nabi suruh kita ni kejar lagi, supaya kita mengharapkan. Baik, maksud ghufran iaitu perkataan berasal daripada ghafir, bermaksud menutup atau melindungi. Sebab tu hadirin sekalian, makna ghafir juga merujuk kepada Allah mengampunkan dosa kita dan menutup aib. Itu makna ghafir. Maghfirah Allah itu. Ghafir Allah itu, ghafar Allah itu merujuk kepada Allah menutup, wasitratul uyub. Allah tutup aib dan Allah mengampunkan dosa. Itu dia. Sebab tu minta ampun pada Allah, terutamanya pada malam-malam 10 malam yang terakhir, apatah lagi malam Lailatul Qadar, mengharapkan keampunan daripada Allah supaya Allah menutup aib kita dan mengampuni dan lindungi hidup kita. Ini penting. Baik, kemudian babus sujuda 'alal anfi wa sujuda 'alal tin. Ini dalam riwayat Muslim. Saya ambil teksnya. Haddatsana Musa qala hadatsana Hammam an Yahya an Abi Salamah qala intalaqtu ila Abi Sa'id Al-Khudri faqultu ala takhruju bina ila an-nakhl natahaddathu fa kharaja faqal ila akhir hadis. Panjanglah hadis ni ya. Baik, Mustafa Buqa melakukan ta'liq. Beliau memberikan komentar. Baik, telah diceritakan ni sanadnya. Kemudian aku pergi menemui Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian lalu berkata, maukah engkau keluar bersama kami ke kebun kurma supaya kami dapat berbual? Maka beliau pun keluar. Aku berkata, ceritakan kepadaku apa yang engkau dengar daripada Nabi tentang malam Al-Qadar. Jadi maknanya ini hadis ni hadis mauquf lah, mauquf kerana ia sandar kepada sahabat Nabi. Hadis mauquf hadis juga, kerana sahabat Nabi ambil hadis daripada Rasulullah. Baik, beliau berkata Nabi pernah beriktikaf pada 10 hari pertama Ramadan dan kami turut beriktikaf bersama baginda. Lalu Jibril datang. Baginda berkata, sesungguhnya apa yang engkau cari berada di hadapanmu. Maka baginda beriktikaf pula pada 10 hari pertengahan, dan kami juga beriktikaf bersama baginda. Kemudian Jibril datang lagi dan berkata, sesungguhnya apa yang engkau cari berada di hadapanmu. Lalu pada pagi hari 20 Ramadan Nabi bangun berkhutbah dan bersabda. Ini dah tuan-tuan. Iktikaf di masjid ni. Barang siapa yang beriktikaf bersama Nabi, maka hendaklah dia kembali meneruskan iktikaf. Kerana sesungguhnya aku telah diperlihatkan malam Al-Qadar, tetapi aku telah dilupakan tentangnya. Maknanya, Nabi lupa bila waktu yang sebenar malam Lailatul Qadar tu. Tapi 10 malam yang terakhir lah. Dia ada hikmahnya. Sebab Allah bagi Nabi tak ingat bila malam yang, mungkin malam 27 ke, mungkin malam 23 ke dan sebagainya. Sebab apa? Supaya Allah nak suruh kita ni kejar. Bukannya malam 27 lepas tu berhenti habis 10 malam lain. Tak. Kejar mencari 10 malam yang terakhir, terutamanya pada malam-malam yang ganjil. Dan sesungguhnya ia berada pada 10 malam terakhir pada malam ganjil, dan sesungguhnya aku melihat seolah-olah aku sujud di atas tanah dan juga air. Jadi hadirin sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahawa bila berlakunya malam Al-Qadar, jelas dalam riwayat Imam Muslim ini menunjukkan kepada kita bahawa malam 10 malam yang terakhir dan malam-malam yang ganjil. Malam-malam yang bernomor ganjil 23, 27, 29 dan seumpamanya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa memberikan tumpuan bukan bermaksud tinggal 10 malam awal, tak. Maksudnya kuat lagi, berikan tumpuan penuh kepada 10 malam yang terakhir. Jadi ini di antara yang disebut dalam hadis. Baik, hadis yang ketiga, hadis ni riwayat daripada Imam Muslim juga kalau tak salah saya. Bab targhib fi qiyam Ramadan wa tarawih. Jadi siapa sembahyang tarawih ni juga menghidupkan malam lah. Dia termasuk di antara mereka menghidupkan malam. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan mengharapkan diampunkan dengan dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa menghidupkan malam Al-Qadar dengan penuh iman dan mengharapkannya, diampunkan dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik. Hadis yang seterusnya adalah daripada Nasa'i. Fi sunanihi al-kubra, dalam Sunan Kubra. Ini teksnya. Nabi bersabda, sesungguhnya kami menurunkan pada malam Al-Qadar itu, beliau berkata Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam Al-Qadar. Kemudian beransur-ansurlah turun kepada Nabi SAW. Jadi kenapa beransur-ansur? Supaya teguh, hati itu teguh. Kadzalika linathbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Boleh terima agama ni dengan baik. Kalau tidak, turun 30 juzuk semua kena buat, jenuh. Jadi makna satu supaya tenang hati para sahabat.
Baik, ini dalam Sunan Al-Kubra. Kemudian dalam Sunan Nasa'i juga fi Sunanihi Al-Kubra. Tag yang sama, cuma saya datangkan beberapa kitab sunnah yang lain. Kemudian daripada Sahih Ibn Hibban. Sahih Ibn Hibban daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, malam Qadar adalah hendaklah kamu mencarinya pada 10 malam yang terakhir. Jika seorang daripada kamu merasa lemah dan atau tidak mampu, maka janganlah dia terlepas daripada mencarinya pada 7 malam yang berbaki. Jadi maknanya Ibn Hibban riwayat daripada Nabi SAW bahawa kalau kita terlepas satu hari dalam 10 malam terakhir tu, jangan kita lemah semangat. Ada lagi harapan pada hari-hari yang selepasnya. Baik, kemudian hadis daripada Ibn Hanbal, Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Musnad, fi Musnadihi, daripada Atha bin Yasar, Sulaiman bin Yasar, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi bersabda, aku mendengar Nabi berkhutbah di atas mimbar, wahai manusia, sesungguhnya aku telah diperlihatkan malam Al-Qadar. Kemudian aku dilupakan tentangnya. Aku melihat seolah-olah keduanya lenganku terdapat 2 gelang daripada emas, lalu aku tidak menyukainya. Maka aku meniup kedua-duanya, lalu ia terbang. Aku mentakwilnya sebagai 2 pendusta, iaitu daripada Yaman dan daripada Yamamah. Ini ada fitnah lah yang datang kepada umat Islam daripada Yaman dan juga daripada peperangan Al-Yamamah. Itu satu ujian besar kepada orang Islam. Ini takwilan daripada Nabi SAW. Baik, kemudian daripada Musnad juga, daripada Ibn Hibban dalam sahihnya, daripada Abdullah bin Osman bin Al-Khuthaim, aku perlihatkan Al-Qadar, kemudian aku lupa pada 10 malam terakhir, dan malam tu cerah. Ini juga petunjuk bahawa Al-Qadar tidak juga sejuk dan sebagainya. Jadi orang tanya kita, Ustaz, jadi macam mana kalau kata malam Al-Qadar itu kami tak nampak pun, kami tak sejuk pun, duk tengok macam hujan lebat je, adakah tak ada malam Lailatul Qadar? Ada. Ini merupakan salah satu petunjuk. Maknanya mungkin berlaku di situ hujan lebat dan sebagainya, mungkin berlaku juga malam Lailatul Qadar. Tetapi ini kita kata petunjuk-petunjuk umum. Tidak semestinya. Ini adalah petunjuk-petunjuk umum yang Nabi rasai sendiri apabila berlakunya malam Al-Qadar menurut riwayat Sahih Ibn Hibban. Baik. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi juga bersabda, aku diperlihatkan Al-Qadar, kemudian aku lupa tentangnya, kemudian seolah-olah aku sujud di atas air dan tanah. Ini juga hari ni kalau tengok dari riwayat ni, maka timbullah cerita-cerita yang pelik-pelik. Ada yang kata selagi mana kami tak tengok pokok tak sujud, tak rokok, kami itu bukan malam Al-Qadar. Itu semua dalam memahami dalam konteks yang salah. Dalam memahami Al-Qadar itu merujuk kepada teks hadis ini adalah khusus kepada Nabi SAW. Adapun hak lain ialah Allah memberikan rezeki kepada malam Al-Qadar. Tak kiralah sama ada kita nampak ataupun jelas petunjuk-petunjuk itu, namun kita tidak mengetahui hakikat sebenar malam Al-Qadar. Cuma kita hanya dianjurkan untuk terus beramal dan memberikan tumpuan, terutamanya pada 10 malam yang terakhir, pada malam-malam yang ganjil. Jadi banyaklah hadiah yang saya dah nukilkan di sini, dan Al-Quran ialah Lailatul Qadar ialah malam Al-Quran. Kenapa Quran turun malam Al-Qadar? Kerana Allah nak bagi tahu bahawa malam itu malam yang mulia, kerana Al-Quran ialah kalam Allah. Allah turun malam Al-Qadar. Sebab tu ini banyaklah hadis-hadis yang saya nukilkan dalam riwayat daripada Abu Dawud, Imam Ahmad dan seumpamanya. Hampir berpuluh hadis lah saya nukilkan dalam pembahasan ini. Mudah-mudahan ia memberi yang patut kita lakukan pada malam Al-Qadar. Baik, hadirin sekalian. Cuma apa yang saya nak sebut yang terakhir lah bagi saya, mungkin dalam beberapa minit lagi saya nak kongsi apa yang patut kita lakukan pada malam Al-Qadar. Itu soalan yang penting. Yang pertama ialah melakukan solat tarawih. Melakukan solat tarawih. La Buddha kata orang Arab mesti lakukan solat tarawih. Tarawih itu sunat saja. Ada orang dia solat tarawih ni macam wajib, Isyak tak semayang, tapi tarawih dia solat. Ini juga satu isu. Jadi tarawih itu juga makna solat tahajud, solat witir. Dan dalam solat-solat sunat ini, solat soleh memanjangkan bacaan, terutamanya pada qiyam dan juga sujud. Jadi ini merupakan cadangan kita untuk kita laksanakan. Hari ini ada Quran besar, kita boleh beli dan kita boleh baca pada
waktu qiyam kita. Berdiri panjang itu pertama. Yang kedua, memperbanyakkan doa. Qalat Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah inni waqafat lailatul qadr ma aqul qala Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Aisyah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, kalau aku jumpa malam Al-Qadar, apa doa yang perlu aku baca? Nabi ajar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku ya Allah. Ini dia. Kedua. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka baca Quran, tadabbur dan menghayati sangat-sangat digalakkan pada malam tersebut. Begitu juga zikir dan istighfar. Lafaz-lafaz yang warid daripada Quran dan sunnah. Zikir yang dan istighfar. Begitu juga i'tikaf jika kita mampu. Daripada Sa'id Al-Khudri, anna Nabi SAW i'takaf al-ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi i'tikaf 10 malam terakhir, riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam, sungguh-sungguh ibadat. Kerana Nabi SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir shiddatul ma'zura wa ahya laylahu wa ayqadhu ahluh. Apabila masuk 10 malam terakhir ni, Nabi sungguh-sungguh ibadat lagi, Nabi berikan tumpuan, menghidupkan malamnya dan membangun dan gerak keluarga. Ini riwayat Al-Bukhari Muslim. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan saya rasa dekat tu dulu kot pembahasan saya pada kali ini, mudah-mudahan ia memberi manfaat yang banyak, terutamanya berkaitan dengan pembahasan tentang Lailatul Qadar menurut perspektif hadis. Jadi terima kasih semua atas perhatian. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.